Susahnya orang perempuan nak maintain jadi solehah, nak istiqamah jadi solehah, dia kata susah. Jadi bagaimana kita nak hadapi cabaran yang dunia sekarang ini sungguh-sungguh mencabar. Maka dalam keadaan sekarang kita nak jadi macam mana? Kita perempuan solehah, alhamdulillah. Berapa bintang mu nak? Sekarang mu berapa bintang? Sekarang saya 2 bintang, tak nak jadi 5 bintang nak buat ke mana? Dia apa-apa benda pun dia naik satu-satu. Yang pertamanya kita kena bersyukur setiap perempuan yang beriman walaupun fasik, perempuan yang mukmin walaupun pakai skirt. Nampak tak? Perempuan yang beriman, dia seorang Islam walaupun pakai baju ketat pusat jelek, dia adalah kekasih Allah. Itu kena ingat tu. Belum mukmin waliyullah walau kana fasiqa. Setiap orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah, dia adalah kekasih Allah. Walau kana fasiqa, walaupun dia masih seorang fasik. Sebenarnya kita jangan berlawang. Berlawang dalam masalah kita nak lebih solehah atau dan sebagainya, atau orang lain lebih baik, untuk perbandingan, comparison saja. Kadang kita mindset kita silap. Perempuan solehah jibat dia 2,5 meter. Salah tu. Tapi dalaman innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang percaya pada Allah, kemudian mereka buat kerja-kerja yang soleh. Apa makna soleh? Melayu kata kerja yang baik. Baik apa? Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Cuma kita digambarkan dengan kisah-kisah perempuan-perempuan solehah. Sebenarnya jangan kita copy untuk kita jadikan semangat, jadi lebih baik. Bukan aku nak sama dengan dia. Kita dengar cerita Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Nafisah. Nak perempuan-perempuan hebat di atas muka bumi. Nak Siti Maryam. Itu idola, bukan kita nak sama fight. Tapi nak jadikan aku dan bertambah bersemangat, nak menjadi lebih baik. Kalau begitu, alhamdulillah, lehah dah kita di sisi Allah.